Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah selesai tawaf sunat. Ustaz nak menyeru kepada seluruh umat Islam di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Singapura dan di mana juga berada yang dapat lihat video Ustazah ni. Saya minta tolong anda sama-samalah membantu tahfiz Madinatul Huffaz yang sekarang dalam pembangunan fasa yang ketiga. Ambillah peluang dalam bulan Ramadan, di akhir Ramadan ni, insya-Allah sama-sama berinfak. Mudah-mudahan jadi jariah. Bangunan fasa 3 tu sangat penting untuk kita pelajar gunakan sebagai tempat seminar, kelas dan library ya, perpustakaan. Jadi marilah ambil peluang Ramadan yang terakhir ni adik kakak sekalian, malam-malam akhir ni untuk infak kepada Madinatul Huffaz, termasuk juga infak iftar anak-anak. Ada 600 orang pelajar, kita nak bagi mereka makan sedap sikit lah insya-Allah. Jadi bantu. Dan kalau tak, sekolah menanggung lebih kurang 9,000 sehari, RM9,000 sehari untuk iftar, more, sahur. InsyaAllah sekolah masih mampu ya insyaAllah. Tapi kita nak dapat pahala kan, bantu kita menggembirakan anak-anak yang hafaz Quran berbuka puasa. Jangan lupa ya tuan-puan, tengoklah website Facebook Madinatul Huffaz, perlukanlah bantuan. Ini adalah tahfiz kita, ini jariah yang terbuka untuk kita semua, khususnya pada bulan Ramadan. Terima kasih dari Ustazah, doa Ustazah kepada semua penginfak agar Allah berikan segala keberkahan hidup. Ya Allah, ampunkan dosa, Allah angkat darjat kita, Allah mustajabkan seluruh doa-doa, Allah mudahkan segala urusan dan segala kebaikan, dilindungi daripada segala keburukan. Amin.